Hari ni aku nak ajak hampa macam mana hampa nak buat MAF training dengan betul. So jom. So apa maksud MAF ni? MAF ni adalah maximum aerobic function, iaitu satu kaedah latihan heart rate kita. So tujuan apa MAF ni? Nombor satu adalah untuk tahan lebih lama untuk berlari. Nombor dua, tak cepat penat. Nombor tiga, elok daripada kecederaan. Dan last sekali, tak mudah letih lah ataupun tak cepat burn out. So hari ni aku nak ajak hampa macam mana hampa nak buat MAF training untuk heart rate hampa. So maksimum heart rate adalah 180. So hampa kena tolak dengan umur hampa. So contoh macam aku umur 26. So 180 tolak 26 jadi 154. So kalau untuk orang yang baru nak start running dan nak try buat MAF ni, hampa kena tolak 5. So untuk orang yang dah biasa running, hampa kena tambah 5. So kalau aku tambah 5 jadi 159. So maksudnya untuk aku buat MAF running aku tak boleh lebih heart rate 159 untuk satu pace. So faham tak? So senang je kan nak buat MAF ni. So yang mana yang baru nak try MAF ni, jangan lupa save video ni sebelum video ni hilang. So tak lupa juga siapa yang nak follow aku untuk aku punya journey 5 kilo pace 5 ni, korang boleh follow aku sekarang. So nak tahu lagi tips running, jangan lupa follow aku. Jumpa lagi. Ciao.